dikorek buang perodu-perodu lalang pepel yang dah sesak merimbun kat sepanjang pagar homestay Desa Candan. Homestaynya pula ada rumah pink, rumah biru dan rumah kuning. Semua perodu lalang pepel udah dikorek, dibasmi cabut hingga ke akar umbi. Homestay Desa Candan ni terletak kat Bukit Candan, dekat berbenur dengan Galeri Sultan Azlan Shah. Aha, udah bersih elok tepian pagar Homestay Desa Candan. Tak ada dah rimbunan perodu lalang pepel. Dan tak ada dah pokok menjalur panjat naik ke pagar. Kutku nak merasa tidur semalam 2 kat homestay 3 kala ni. Korang telefon je nombor yang tertera tu hang. WhatsApp pun boleh.